No Latin no hal. Harimau Melaya bantai Laos 3-0. Apa benda ni weh? Jangan kena tipu dengan skor akhir. Kalau kasut Romel Morales tak berlubang macam Padang Stadium Laos, senang-senang kita menang 7-0. Banyak peluang bro. Walaupun abang hampir jadi buta dan naik gila disebabkan siaran yang terputus-putus, tapi berbaloi bye. Meskipun belum perfect lagi lah, terutamanya kawasan tengah yang pendapat abang perlu lebih banyak tenaga dan laju gerakan bola ke depan. Satu benda yang pasti, Harimau Melaya sudah ada identiti dan ini memberi kita harapan guys. Arif Aiman seperti biasa konsisten dan padu. Aku dah tak tahu apa lagi nak cakap untuk puji dia. Memang terbaik. Dion Kus, half turn yang dia buat sebelum cross kepada Romel dan juga karate kick dia mantap. Ubay solid, Harif Haikal steady. Syarul Saad dengan Shihan tengah bakar sate kat belakang bro. Tak perlu buat apa-apa pun. Abang nak bagi special credit kepada Faizal Halim. Walaupun tak nampak macam mana dia skor pasal Laos guna kamera zaman Mokhtar Dahari, tapi bila Miki masuk padang, berbeza tenaga serangan kita. Lepas ni dia kena start bro. Dan jangan lupa guys, minggu depan ada lagi sambung kat Bukit Jalil. Kalau hari ni 3-0, minggu depan dengan ekor harimau penuh satu stadium, kita kasih bantai 7-0. Ramai-ramai turun stadium pergi dapatkan tiket sekarang.